Anda beli gewang paling mahal, warna paling terang sebab orang kata ikan suka benda berkilat. Tapi bila matahari naik tegak atas kepala, gewang tu jadi racun. Ikan lari lintang pukang. Kenapa? Hari ini kita akan bongkar satu kesilapan besar dan yang ramai pemancing termasuk yang dah otai buat bila memancing waktu panas terik guna gewang warna terang. Saya janji lepas tonton video ni anda akan faham logik di sebalik kenapa umpan warna kusam atau natural jauh lebih power bila matahari membakar. Ini bukan soal nasib, tapi sains mudah tentang bagaimana ikan melihat dunia di bawah air. Setuju tak? Atau anda ada gewang fire tiger yang menjadi walaupun tengah hari buta? Tulis. Saya nak dengar. Mari kita jujur. Budaya memancing kita sangat mengagungkan gewang warna terang. Dari kedai pancing sampai ke grup WhatsApp, semua orang tayang gewang warna-warni. Warna-warna seperti fire tiger, chartreuse, oranye terang, merah menyala. Macam jadi satu kemestian dalam kotak pancing setiap orang. Kepercayaan ini berakar umbi dari satu logik yang nampak macam betul. Warna terang lebih senang nampak, jadi ikan akan lebih cepat perasan dan sambar. Logik ini tak salah 100%, tapi ia hanya terpakai dalam situasi yang sangat spesifik. Masalahnya, kita guna logik ini untuk semua keadaan. Kenapa kita buat macam tu? Sebab ia pernah menjadi. Mungkin sekali dua, waktu subuh yang gelap atau waktu air keruh macam teh susu. Jadi kita terus anggap ia berkesan setiap masa. Ini adalah satu perangkap pemikiran yang membuatkan kita kumpau berjam-jam di bawah matahari terik tanpa kita sedar puncanya. Mari kita mulakan dengan perkara paling asas. Kita kena fikir dari perspektif ikan, bukan dari perspektif kita sebagai manusia. Apabila kita pergi ke kedai pancing, apa yang kita nampak? Beratus-ratus gewang tergantung dengan warna yang sangat menarik perhatian mata kita. Ada yang berkilat, ada yang berwarna neon, ada yang mempunyai corak yang sangat cantik. Secara semula jadi, kita akan tertarik kepada gewang yang paling menonjol pada pandangan kita. Kita fikir, wah, kalau aku pun nampak gewang ni dari jauh, mesti ikan lagi senang nampak. Inilah kesilapan pertama dan yang paling besar. Kita lupa bahawa dunia di bawah permukaan air adalah satu alam yang sama sekali berbeza. Cara cahaya berfungsi, cara warna kelihatan dan paling penting, cara pemangsa berburu adalah tidak sama seperti di darat. Ikan tidak mempunyai otak yang kompleks seperti manusia untuk menghargai seni pada badan gewang. Ikan diprogramkan untuk dua perkara utama, mencari makanan dan mengelak daripada dimakan. Jadi, setiap apa yang mereka lihat akan diproses berdasarkan dua naluri ini. Adakah benda itu kelihatan seperti makanan yang selamat atau adakah ia kelihatan seperti sesuatu yang pelik, asing dan berpotensi membahayakan? Memilih gewang yang cantik di mata kita selalunya adalah satu perjudian yang salah. Sekarang, bayangkan keadaan pada waktu tengah hari yang panas terik. Berada tegak di atas kepala kita. Tiada beban. Matahari menembusi permukaan air sangat kuat dan terus ke bawah. Bagi kita di atas bot atau di tebing, ia mungkin nampak cantik. Air nampak jernih dan kita boleh nampak dasar di kawasan yang cetek. Tetapi bagi ikan yang berada di bawah, ini adalah satu keadaan yang sangat ekstrim. Ia ibarat kita berjalan di padang pasir tanpa cermin mata hitam. Silau ada di mana-mana. Setiap objek yang memantulkan cahaya akan kelihatan berkali-kali ganda lebih terang. Ini adalah mimpi ngeri bagi hidupan di bawah air.
ikan pemangsa seperti sebarau, toman atau haruan akan mencari perlindungan. Mereka mungkin akan bersembunyi di bawah struktur seperti kayu tumbang, di kawasan air yang lebih dalam atau di bawah bayang-bayang rimbunan pokok di tepi tebing. Mereka menjadi lebih berhati-hati dan lebih waspada kerana mereka sendiri terdedah kepada pemangsa yang lebih besar dari atas seperti burung helang. Dalam keadaan yang sangat terang ini, deria penglihatan mereka berada dalam tahap kewaspadaan yang paling tinggi. Apa-apa sahaja yang kelihatan tidak normal atau terlalu menonjol akan serta-merta dianggap sebagai ancaman, bukan makanan. Apabila anda melontar gewang berwarna terang ke dalam air dalam keadaan matahari terik, satu fenomena yang kita panggil flash berlebihan akan berlaku. Gewang yang mempunyai cat metalik, pelekat holografik atau warna-warna neon seperti chartreuse dan oranye akan memantulkan cahaya matahari dengan begitu kuat. Di mata kita, ia mungkin kelihatan seperti kelipan yang menarik. Tetapi, di mata ikan yang sedang bersembunyi dalam keadaan waspada, kelipan ini bukan lagi satu tarikan. Ia adalah satu letupan cahaya yang tidak natural dan sangat membingungkan. Cuba anda bayangkan, anda sedang berehat di dalam bilik yang malap. Tiba-tiba seseorang membuka pintu dan menyuluh lampu spotlight terus ke muka anda. Apakah reaksi pertama anda? Anda tentu akan terkejut, terganggu dan mungkin akan berasa terancam. Anda tidak akan berasa ingin tahu atau tertarik untuk mendekati sumber cahaya itu. Inilah yang dirasai oleh ikan. Yang berlebihan daripada gewang terang itu adalah satu isyarat amaran yang sangat jelas. Ia memberitahu ikan, aku bukan dari sini, aku benda asing, awas. Ini secara langsung mematikan naluri memburu ikan tersebut dan mengaktifkan naluri untuk melarikan diri atau sekurang-kurangnya mengabaikan objek yang pelik itu. Jadi, jika warna terang menjadi satu masalah, apa pula yang menjadi kunci utama untuk menarik perhatian ikan pada waktu panas terik? Jawapannya ialah siluet. Fikirkan tentang ini. Seekor ikan pemangsa yang sedang bersembunyi di bawah sebatang kayu tumbang akan melihat ke arah permukaan air yang sangat terang. Mana-mana organisma atau mangsa yang berenang di antara ikan pemangsa dan permukaan air akan kelihatan sebagai satu bentuk ataupun bayang-bayang gelap. Ini dipanggil siluet. Ikan pemangsa telah berevolusi selama berjuta-juta tahun untuk mengenali siluet mangsa mereka. Mereka tahu bentuk badan anak ikan, udang atau katak. Mereka tidak semestinya perlu melihat warna atau corak mangsa itu dengan jelas. Apa yang mereka perlukan ialah satu profil atau bentuk badan yang meyakinkan mereka bahawa itu adalah makanan. Apabila mereka nampak satu siluet yang dikenali, naluri memburu mereka akan diaktifkan. Ini sebabnya mengapa bentuk gewang itu sendiri sangat penting. Gewang yang direka untuk meniru bentuk badan ikan bilis, sebagai contoh, akan mempunyai siluet yang sangat berkesan. Dalam keadaan cahaya yang terang, ikan akan bergantung hampir 100% pada pengesanan siluet ini untuk membuat keputusan sama ada untuk menyerang atau tidak. Ini membawa kita kepada masalah terbesar gewang berwarna terang pada hari yang cerah. Gewang yang terlalu terang sebenarnya menghilangkan atau merosakkan siluetnya sendiri. Macam mana ini boleh berlaku? Apabila gewang itu memantulkan terlalu banyak cahaya, ia memecahkan bentuk atau outline badannya daripada kelihatan seperti satu objek yang padu dengan
bentuk yang jelas. Ia kelihatan seperti satu gumpalan cahaya yang berkelip-kelip tanpa bentuk yang konsisten. Ikan pemangsa tidak dapat memproses imej ini sebagai satu bentuk mangsa yang ia kenali. Bentuk badan gewang yang sepatutnya menjadi tarikan utama kini telah hilang di sebalik kilauan yang melampau. Sebaliknya, gewang yang berwarna kusam atau gelap seperti hitam, coklat atau hijau tua akan melakukan perkara yang sebaliknya. Warna-warna ini tidak memantulkan banyak cahaya. Itu apabila dilihat dari bawah dengan latar belakang permukaan air yang terang, gewang ini akan menghasilkan satu siluet yang sangat tajam, jelas dan padu. Ikan pemangsa dapat melihat bentuk badan gewang itu dengan sempurna. Dan jika bentuk itu menyerupai mangsa semula, ia akan mencetuskan serangan yang agresif. Ini adalah rahsia yang ramai pemancing tidak tahu. Pada waktu panas, anda mahu ikan nampak bentuk gewang anda, bukan warna gewang anda. Mari kita gunakan satu lagi analogi yang mudah untuk difahami. Analogi lampu suluh di muka. Bayangkan anda berada di dalam hutan pada waktu malam. Tiba-tiba anda terdengar bunyi ranting patah tidak jauh dari anda. Anda menjadi waspada. Kemudian, dari dalam kegelapan itu, muncul satu lembaga yang menyuluh lampu suluh yang sangat terang, tepat ke arah mata anda. Anda tidak dapat melihat siapa atau apa lembaga itu. Anda tidak dapat melihat bentuk badannya, sama ada ia manusia atau haiwan. Apa yang anda lihat hanyalah satu cahaya yang membutakan. Reaksi semula jadi anda adalah untuk mempertahankan diri atau melarikan diri. Anda menganggap ia sebagai satu ancaman. Sekarang, bayangkan senario kedua. Daripada menyuluh lampu suluh ke arah anda, lembaga itu menyuluh lampu ke arah badannya sendiri, supaya anda dapat melihat bentuknya dengan jelas dalam kegelapan. Mungkin anda nampak itu adalah rakan anda yang sedang mencari jalan pulang. Anda akan berasa lega dan mungkin akan memanggilnya. Analogi ini sama seperti apa yang berlaku di bawah air. Gewang terang adalah seperti lampu suluh yang disuluh ke mata ikan. Manakala gewang gelap pula adalah seperti lembaga yang mendedahkan bentuknya, membolehkan ikan membuat penilaian yang lebih baik. Ikan pemangsa adalah makhluk yang bergantung pada naluri. Apa-apa yang membingungkan atau mengejutkan akan dianggap sebagai bahaya. Sekarang, mari kita bercakap secara terus terang tentang dua warna legenda yang ada dalam hampir setiap kotak pancing, chartreuse dan fire tiger. Warna ini sangat popular dan seringkali dipromosikan sebagai warna yang mesti ada. Dalam keadaan tertentu, warna-warna ini sangat berkesan. Tetapi, mitos yang perlu kita pecahkan ialah kepercayaan bahawa ia berkesan sepanjang masa. Pada hari yang panas terik dengan air yang jernih, chartreuse, hijau kekuningan neon dan fire tiger, kombinasi hijau, oranye dan hitam adalah antara pilihan yang paling teruk. Kenapa? Kerana kedua-dua warna ini berada pada spektrum yang sangat terang dan tidak semula jadi. Di bawah pancaran matahari yang kuat, warna-warna ini akan bercahaya dengan sangat terang, menyebabkan semua masalah yang telah kita bincangkan tadi. Flash berlebihan dan kehilangan siluet. Ramai pemancing akan terus melontar gewang fire tiger selama berjam-jam di bawah matahari terik dan kemudian mengeluh kerana tiada sambaran. Mereka akan menyalahkan cuaca panas, mengatakan ikan tak aktif. Padahal sebenarnya mereka sendiri yang sedang
menakut-nakutkan ikan dengan pilihan warna yang salah. Simpan gewang Fire Tiger dan Chartreuse anda untuk waktu subuh, senja, hari mendung atau apabila anda memancing di air yang keruh. Persoalannya sekarang, bilakah sebenarnya masa yang sesuai untuk kita menggunakan gewang berwarna terang ini? Adakah ia tidak berguna sama sekali? Sudah tentu tidak. Setiap gewang adalah satu alat dan setiap alat mempunyai kegunaan spesifiknya. Warna terang seperti Chartreuse, Orange dan Fire Tiger menjadi sangat berkesan apabila cahaya di dalam air berkurangan. Terdapat beberapa senario di mana warna-warna ini akan mengatasi warna-warna natural. Pertama, dalam keadaan air yang keruh atau berkelodak, contohnya selepas hujan lebat. Dalam air keruh, jarak penglihatan ikan sangat terhad. Cahaya tidak dapat menembusi dengan baik. Dalam situasi ini, warna terang membantu gewang anda untuk lebih menonjol dan lebih mudah dikesan oleh garisan lateral ikan. Kedua, pada waktu awal pagi, subuh dan lewat petang, senja. Ini adalah waktu low light di mana cahaya matahari tidak begitu kuat. Warna terang dapat menarik perhatian ikan dari jarak yang lebih jauh dalam keadaan cahaya yang suram. Ketiga, pada hari yang mendung sepenuhnya. Apabila langit ditutupi awan tebal, jumlah cahaya yang masuk ke dalam air berkurangan secara drastik. Ini mewujudkan keadaan yang sama seperti waktu subuh atau senja, menjadikan warna terang satu pilihan yang baik. Jadi, kuncinya ialah kurang cahaya, guna warna terang. Banyak cahaya, guna warna gelap. Untuk benar faham kenapa ini semua berlaku, kita perlu tahu sedikit sebanyak tentang sains ringkas di sebalik penglihatan ikan. Mata ikan, sama seperti mata manusia, mempunyai dua jenis sel fotoreseptor, sel rod dan sel kon. Sel rod sangat sensitif kepada cahaya dan bertanggungjawab untuk penglihatan dalam keadaan cahaya yang malap. Ia tidak dapat membezakan warna, tetapi sangat baik dalam mengesan pergerakan dan kontras, perbezaan antara gelap dan terang. Sel kon pula berfungsi dalam keadaan cahaya yang terang dan bertanggungjawab untuk persepsi warna. Kebanyakan ikan pemangsa mempunyai kedua-dua jenis sel ini, bermakna mereka boleh melihat warna. Walau bagaimanapun, keupayaan mereka untuk melihat warna tidaklah secanggih manusia. Apa yang lebih penting bagi mereka, terutamanya dalam keadaan cahaya yang terang di mana sel kon mereka aktif, ialah kontras. Apabila matahari berada di atas, keseluruhan dunia di bawah air menjadi sangat terang. Dalam keadaan ini, objek yang berwarna gelap akan menghasilkan kontras yang paling tinggi berbanding latar belakang yang terang. Inilah sebabnya mengapa siluet yang dihasilkan oleh gewang berwarna gelap menjadi sangat menonjol dan mudah dilihat oleh ikan walaupun dari jarak yang jauh. Ia bukan tentang warna itu sendiri, tetapi tentang kontras yang dihasilkannya. Kita juga perlu faham tentang psikologi atau naluri ikan pemangsa. Ikan pemangsa seperti toman, sebarau atau siakap adalah pemburu yang sangat efisien. Mereka tidak akan membazirkan tenaga untuk mengejar sesuatu yang mereka tidak pasti. Mereka adalah makhluk yang sangat waspada. Mereka sendiri boleh menjadi mangsa kepada pemangsa yang lebih besar. Oleh itu, naluri mereka sentiasa menapis apa yang mereka lihat. Apabila mereka melihat satu objek, soalan pertama dalam otak mereka ialah, adakah itu makanan? Soalan kedua ialah,
Adakah ia selamat untuk diserang? Gewang berwarna terang pada hari yang cerah mungkin akan menarik perhatian mereka pada mulanya menjawab soalan pertama. Tetapi flash yang tidak natural dan siluet yang pecah akan serta-merta menimbulkan keraguan. Gagal pada soalan kedua. Ikan akan berfikir ini pelik. Anak ikan tidak berkelip seperti itu. Ini mungkin satu perangkap atau sesuatu yang berbahaya. Sebaliknya, gewang berwarna gelap yang menghasilkan siluet yang sempurna kelihatan lebih meyakinkan. Ia kelihatan seperti mangsa yang biasa mereka makan yang tidak menimbulkan sebarang syak wasangka. Oleh itu, ia berjaya melepasi kedua-dua tapisan naluri ikan yang akhirnya membawa kepada satu serangan yang yakin dan agresif. Satu lagi kesilapan umum yang berkaitan dengan pemilihan warna ialah konsep memadankan warna umpan atau matching the hatch. Konsep ini secara asasnya betul. Ia bermaksud kita cuba menggunakan umpan yang warnanya menyerupai warna mangsa semula. Jadi di kawasan itu. Contohnya, jika ikan di situ banyak makan anak ikan seluang yang berwarna perak, kita akan guna gewang berwarna perak. Masalahnya timbul apabila kita mengaplikasikan konsep ini secara salah pada hari yang cerah. Kita mungkin berfikir anak ikan berwarna perak dan berkilat. Jadi, saya akan guna gewang krom yang paling berkilat. Ini adalah satu kesilapan. Walaupun anak ikan sebenar mempunyai sisik yang berkilat, ia tidak akan memantulkan cahaya seperti sekeping cermin. Badannya mempunyai lengkungan, lendir dan sisik yang menyebarkan cahaya secara lebih semula jadi. Paling penting, apabila dilihat dari bawah, badan anak ikan itu akan menghalang cahaya dari atas, menjadikannya kelihatan lebih gelap. Ia akan kelihatan sebagai satu siluet. Jadi, jika anda benar-benar mahu memadankan warna umpan pada hari yang cerah, anda sepatutnya memadankan siluetnya. Umpan berwarna kelabu kusam, putih, pudar, bone atau bahkan hitam selalunya akan meniru penampilan anak ikan sebenar dari perspektif ikan pemangsa dengan lebih baik berbanding gewang krom yang berkilauan. Yang tidak didendang di dalam kotak pancing kita, itulah gewang-gewang berwarna kusam yang sering kita abaikan. Warna seperti hitam, perang, hijau labu, pumpkin green, biru gelap dan seumpamanya. Warna ini mungkin nampak bosan dan tidak menarik apabila kita melihatnya di kedai, tetapi di dalam air pada hari yang cerah, ia adalah pembunuh senyap. Mari kita fikirkan tentang warna hitam. Hitam adalah warna yang paling berkuasa dalam menghasilkan siluet. Ia menyerap hampir semua cahaya dan tidak memantulkannya kembali. Apabila gewang hitam digayakan di bawah permukaan air yang terang, ia akan mencipta satu bayang yang paling tajam dan paling jelas. Tiada warna lain yang dapat menandinginya dari segi kontras. Dan dari jauh lagi, sudah boleh nampak bentuk gewang tersebut dengan jelas. Warna-warna tanah seperti perang dan hijau gelap pula sangat bagus dalam meniru mangsa seperti udang, serangga air atau ikan-ikan kecil yang hidup di dasar. Warna-warna ini kelihatan sangat semula jadi dan tidak akan menimbulkan sebarang syak wasangka. Sudah tiba masanya kita memberi lebih banyak peluang kepada gewang-gewang yang tidak lawak ini. Anda mungkin akan terkejut dengan hasilnya. Jika anda masih ragu-ragu, mari kita gunakan bukti yang paling kukuh. Umpan semula jadi itu sendiri. Cuba fikirkan sejenak tentang umpan hidup yang biasa kita gunakan atau mangsa semula jadi yang dimakan oleh ikan. Pernahkah anda melihat cengkerik yang berwarna oranye neon
atau anak ikan yang berwarna fire tiger dengan belang-belang yang terang. Pernahkah anda jumpa katak yang berwarna chartreuse? Sudah tentu tidak. Kebanyakan mangsa semula jadi mempunyai warna-warna penyamaran. Warna mereka direka untuk sebati dengan persekitaran supaya mereka tidak mudah dikesan oleh pemangsa. Mereka mempunyai warna-warna tanah kelabu, perak yang kusam atau hijau zaitun. Alam semula jadi sendiri telah membuktikan bahawa warna-warna inilah yang wujud dalam rantaian makanan. Jadi, mengapa kita sebagai pemancing berkeras untuk menggunakan umpan dengan warna yang tidak pernah wujud di dalam habitat ikan tersebut? Dengan menggunakan gewang berwarna natural, kita sebenarnya sedang meniru strategi alam yang paling berkesan. Kita memberikan ikan sesuatu yang kelihatan biasa, sesuatu yang mereka telah diprogramkan untuk makan sepanjang hayat mereka. Ini adalah logik yang paling mudah dan paling sukar untuk disangkal. Satu lagi faktor kritikal yang perlu kita ambil kira ialah tahap kejernihan air. Semua prinsip yang kita bincangkan hari ini menjadi 10 kali ganda lebih penting apabila anda memancing di dalam air yang sangat jernih, di tasik, empangan atau sungai yang airnya jernih seperti cermin. Ikan mempunyai jarak penglihatan yang sangat jauh. Mereka boleh melihat gewang anda dari jarak berpuluh-puluh kaki. Ini bermakna mereka mempunyai lebih banyak masa untuk memeriksa dan menilai umpan anda sebelum membuat keputusan untuk menyerang. Dalam keadaan seperti ini, apa-apa sahaja yang kelihatan tidak natural akan dikesan dengan serta-merta. Gewang berwarna terang akan menjadi jeritan yang sangat kuat di dalam perpustakaan yang senyap. Ia akan menonjol secara negatif setiap kilauan yang tidak natural. Setiap warna yang terlalu garang akan menjadi sebab untuk ikan menolak umpan anda. Di dalam air jernih, penyamaran dan kehalusan adalah kunci. Anda mahu gewang anda kelihatan seperti sebahagian daripada ekosistem, bukan seperti penceroboh dari angkasa lepas. Oleh itu, semakin jernih air, semakin gelap atau semakin natural warna gewang yang patut anda gunakan. Ini adalah satu peraturan yang sangat penting untuk diingati. Mari saya ceritakan satu kisah benar yang berlaku di sebuah tasik. Bayangkan ada dua orang pemancing, Ali dan Abu, memancing dari atas bot yang sama pada waktu tengah hari. Matahari betul-betul di atas kepala. Air tasik pula sangat jernih. Ali, seorang yang percaya kepada gewang terang, memasang gewang crankbait berwarna fire tiger yang paling mahal. Dia melontar gewang itu berulang kali ke arah reba kayu. Dia dapat merasakan gewang itu bergetar dengan cantik, tetapi tiada satu pun sambaran. Di sebelahnya, Abu pula mengambil pendekatan yang berbeza. Dia teringat tentang prinsip siluet. Dia memasang sebuah gewang minnow berwarna hitam kusam. Gewang yang nampak sangat biasa dan murah. Pada lontaran ketiga ke arah reba yang sama, boom! Joran Abu melentur ditarik seekor sebarau yang kasar. Sepanjang 2 jam berikutnya, Abu berjaya menaikkan 5 ekor ikan lagi menggunakan gewang hitam itu, manakala Ali masih lagi kumpau dengan gewang fire tigernya. Akhirnya, Ali mengalah dan meminjam gewang hitam yang serupa daripada Abu. Pada lontaran pertamanya, dia juga mendapat sambaran. Kisah ini bukan rekaan. Ia adalah satu eksperimen A_B yang berlaku setiap hari di seluruh dunia. Ia membuktikan bahawa dalam situasi yang betul, pilihan warna yang logik akan sentiasa mengalahkan pilihan warna yang cantik. Daripada warna gelap dan kusam, ada satu lagi kategori,
warna yang sangat berkesan pada hari yang cerah, iaitu gewang lutsinar atau separa lutsinar. Gewang-gewang ini seringkali digelar sebagai warna hantu atau ghost. Contohnya seperti ghost Ino atau clear chartreuse, lutsinar dengan sedikit tona kehijauan. Kenapa gewang ini sangat bagus? Kerana ia menyelesaikan masalah flash, berlebihan dan siluet dengan cara yang sangat bijak. Badan gewang yang lutsinar membenarkan cahaya matahari untuk menembusinya, bukannya memantulkannya. Ini menghasilkan satu penampilan yang sangat halus dan semula jadi di dalam air. Ia tidak akan menakutkan ikan. Pada masa yang sama, ia masih mempunyai bentuk dan profil yang jelas. Ikan masih dapat melihat siluet gewang tersebut, tetapi siluet itu kelihatan lebih lembut dan tidak begitu menonjol. Ini menjadikannya pilihan yang sangat baik, terutamanya untuk ikan yang sangat culas atau di kawasan yang mempunyai tekanan pancingan yang tinggi. Ia memberikan persembahan yang sangat meyakinkan, seolah-olah ia adalah seekor anak ikan yang hampir halimunan. Jika anda memancing di air yang sangat jernih dan ikan kelihatan sangat ragu-ragu dengan gewang gelap, cuba tukar kepada gewang lutsinar. Ia mungkin akan menjadi penyelamat anda. Faktor seterusnya yang menguatkan lagi hujah menentang gewang terang ialah tekanan pancingan atau fishing pressure. Di kawasan-kawasan yang sering dikunjungi pemancing seperti kolam-kolam pancing komersial atau tasik-tasik awam yang popular, ikan di dalamnya menjadi sangat bijak. Mereka telah melihat pelbagai jenis gewang dilontarkan ke arah mereka setiap hari. Mereka belajar untuk mengaitkan objek-objek yang berkilauan dan berwarna-warni dengan bahaya. Ikan yang pernah tertangkap dan dilepaskan semula atau ikan yang pernah melihat rakannya ditangkap akan menjadi lebih waspada. Ini dipanggil educated fish atau ikan yang telah terpelajar. Mereka ini tidak akan mudah tertipu dengan umpan yang kelihatan tiruan. Gewang fire tiger yang sama yang mungkin berkesan 5 tahun dahulu di tasik itu kini mungkin tidak akan diendahkan langsung. Di kawasan bertekanan tinggi seperti ini, umpan yang paling berkesan selalunya adalah umpan yang paling natural dan paling tidak menimbulkan syak wasangka. Warna-warna kusam, saiz yang lebih kecil dan persembahan yang lebih perlahan dan halus akan menjadi kunci kejayaan. Menggunakan gewang terang di sini adalah seperti cuba menjual ais kepada orang Eskimo. Mereka tahu itu adalah satu helah. Penting untuk saya tegaskan di sini, mesej utama video ini bukanlah untuk mengatakan bahawa gewang berwarna terang itu teruk atau tidak berguna. Jangan pula anda pulang ke rumah dan buang semua gewang fire tiger anda. Itu adalah satu tindakan yang salah. Mesejnya ialah jangan salahkan gewang, tetapi salahkan pemancing yang gagal menggunakannya dalam situasi yang betul. Setiap warna gewang yang ada di pasaran mempunyai masa dan tempatnya yang tersendiri. Masalahnya ialah kita sebagai pemancing seringkali menjadi malas atau terlalu terikat dengan satu-satu gewang keramat. Kita gagal untuk menganalisis keadaan sekeliling kita, tahap kecerahan cahaya, kejernihan air dan kelakuan ikan pada waktu itu. Memancing adalah satu proses penyelesaian masalah yang dinamik. Anda perlu sentiasa memerhati, berfikir dan menyesuaikan diri. Jika anda telah melontar gewang terang selama 1 jam tanpa sebarang hasil pada waktu tengah hari, jangan teruskan untuk jam yang kedua. Berhenti seketika, fikirkan tentang apa yang telah kita bincangkan dan buatlah perubahan yang logik.
tukar kepada gewang berwarna, gelap atau natural. Mungkin itulah satu-satunya perubahan yang anda perlukan untuk mengubah nasib hari itu. Untuk memudahkan anda mengaplikasikan semua ilmu ini, saya ingin mencadangkan satu strategi yang sangat mudah. Strategi 2 kotak umpan. Daripada mencampurkan semua gewang anda di dalam satu kotak besar, cuba asingkannya kepada 2 kotak yang berbeza. Kotak pertama, labelkan sebagai kotak cuaca, cerah, garis miring air jernih. Di dalam kotak ini, letakkan semua gewang anda yang berwarna natural dan gelap. Ini termasuklah warna hitam, coklat, hijau tua, kelabu, putih kusam, bon dan juga gewang-gewang lut sinar. Kotak kedua pula, labelkan sebagai kotak cuaca, mendung, garis miring air keruh. Di dalam kotak inilah anda letakkan semua superstar anda, fire tiger, chartreuse, warna terang, merah dan gewang-gewang krom yang berkilat. Dengan cara ini, apabila anda tiba di lokasi memancing, perkara pertama yang anda perlu lakukan ialah menilai keadaan cuaca dan air. Jika matahari terik dan air jernih, anda hanya perlu buka kotak cuaca cerah dan pilih umpan dari situ. Anda tidak akan tergoda untuk mencapai gewang fire tiger anda. Strategi mudah ini akan memaksa anda untuk membuat pilihan yang lebih logik dan berdisiplin, yang akhirnya akan membawa kepada lebih banyak sambaran. Sebagai penutup kepada bahagian utama ini, saya ingin mengajak anda semua untuk melakukan satu latihan mental. Selepas menonton video ini, cuba buka kotak pancing anda. Lihat setiap gewang yang anda miliki satu persatu. Tetapi kali ini, lihatnya dengan mata anda sebagai seorang pemancing. Lihat ia dari perspektif seekor ikan yang sedang kelaparan, tetapi pada masa yang sama sangat waspada. Diri anda untuk setiap gewang. Jika saya adalah seekor sebarau yang bersembunyi di bawah reba pada waktu tengah hari yang terik, adakah gewang ini akan kelihatan seperti makanan yang selamat, atau adakah ia akan kelihatan seperti satu isyarat bahaya yang berkelip-kelip? Latihan ini akan mengubah cara anda memandang koleksi gewang anda. Anda mungkin akan sedar bahawa 80% daripada gewang yang anda miliki sebenarnya direka untuk menarik perhatian anda di kedai pancing, bukannya untuk menarik perhatian ikan di dalam air. Anda mungkin juga akan sedar bahawa gewang-gewang hodoh yang berwarna kusam yang anda jarang gunakan sebenarnya adalah senjata rahsia anda yang paling berharga. Fikirkan semula tentang fungsi setiap gewang, bukan lagi tentang kecantikannya. Jadi, kesimpulannya mudah saja. Pada hari panas terik dengan air yang jernih, gewang warna terang bukan kawan kita. Ia terlalu menonjol, terlalu bising dari segi visual dan menakutkan ikan pemangsa yang bergantung pada siluet untuk memburu. Pendedahan paling besar di sini ialah kita selama ini memancing untuk mata kita, bukan untuk mata ikan. Kita pilih gewang yang cantik pada pandangan kita, tapi sebenarnya ia satu isyarat bahaya bagi ikan di bawah sana. Pemahaman ini akan mengubah cara anda memilih umpan pada 90% trip pancingan anda. Anda akan mula berfikir tentang cahaya, bayang-bayang dan siluet, bukan lagi sekadar warna apa yang lawak. Terima kasih kerana menonton sampai habis. Kalau anda rasa video ini membuka mata anda, tolonglah tekan butang like dan subscribe supaya anda tak terlepas video-video macam ni lagi. Ia sangat membantu kami. Sekarang soalan terakhir untuk anda. Selepas dengar semua ni, gewang warna apa yang akan anda keluarkan dari kotak pancing
anda serta-merta untuk trip tengah hari esok. Jujur di ruangan komen